Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tak kenal, maka tak cinta. Nama diberi Safia Nur Kamilia binti Muhammad Fazli, pelajar tahun 5 dari Sekolah Kebangsaan Si Putih. Kod sekolah saya ialah ABA 2031. Saya amat suka membaca pada masa lapang kerana dapat meningkatkan pengetahuan sedia ada saya. Sejajar dengan minat saya itu, saya mempunyai impian untuk menjadi seorang guru bahasa Melayu yang mampu mendidik anak bangsa pada masa akan datang. InsyaAllah. Sebagai rakyat Malaysia, saya bertanggungjawab menyemarakkan bahasa kebangsaan ke peringkat antarabangsa. Indahnya kata-kata yang sering disebut oleh mantan Perdana Menteri Malaysia, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Bangsa yang membaca adalah bangsa yang berjaya. Di dalam video ini, saya ingin berkongsi dengan anda semua tentang sebuah novel fiksyen yang bertajuk Ana Pink Smile. Novel ini diterbitkan oleh Ana Muslim Sendirian Berhad pada tahun 2015. Novel ini juga ditulis oleh Nur Samsiah On dan mempunyai sebanyak 128 muka surat. Ana Pink Smile mengisahkan seorang gadis bernama Ana yang tinggal di rumah kebajikan Darul Riayah bersama adik-adiknya. Ibu mereka tinggal di kampung. Mereka terpaksa berjauhan demi memastikan Ana dan adik-adiknya mendapat pendidikan yang baik dan kehidupannya lebih terjamin. Walaupun begitu, Ana tetap tabah dan kuat menghadapi segala ujian hidup. Cerita ini penuh dengan nilai kasih sayang dan pengorbanan. Ana sanggup berkorban demi adik-adiknya serta sentiasa membahagiakan keluarga walaupun hidup dalam serba kekurangan. Kisah ini memberi inspirasi kepada kita semua agar sentiasa bersabar dan berusaha walau dalam apa jua keadaan. Novel ini mengajar kita untuk menghargai kasih sayang keluarga, keikhlasan dan pentingnya bertanggungjawab. Ana menunjukkan betapa besarnya kekuatan hati seseorang apabila berpegang pada nilai positif dan harapan. Ana Pink Smile mengingatkan saya kepada buku cerita-cerita teladan yang juga mengisahkan tentang anak-anak berusaha membahagiakan ibu bapa. Kedua-dua buku ini mengajar saya untuk taat dan menghargai keluarga. Judul novel ini sangat bermakna kerana Ana, nama watak utama, Pink, warna kegemarannya, dan Smile, lambang semangat positif walau diuji. Kesimpulannya, novel ini bukan sahaja menghiburkan, malah menyampaikan pengajaran yang sangat bermakna. Semoga kita semua dapat mengambil iktibar dan menghargai keluarga serta orang di sekeliling kita. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.